Aku deh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wa ila jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal masyayikhina wa li asatidatina al-ahya'i minhum wal amwat syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an warzuqna fahma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma amin. Yang dimuliakan, yang dihormati pengurusi dan seluruh jawatan kuasa Masjid Sayyidina Umar Al-Khattab, seterusnya hadirin dan hadirat jemaah Masjid Sayyidina Umar Al-Khattab, mudah-mudahan kita sentiasa berada dalam rahmat dan pimpinan Allah Subhanahu wa taala. Kita berada dalam masjid ini dengan niat i'tikaf. Kita sedang menunggu tibanya waktu zuhur yang akan kita dirikan solat secara berjamaah dalam keadaan berwuduk, tidak berhadas. Tunggu untuk solat itu dikira menunaikan solat, dan semasa azan yang akan berkumandang nanti, kita memberikan perhatian kepada azan. Kita menjawab azan sebagaimana yang dilakukan oleh muadzin. Di akhirnya kita bersalawat kepada Nabi, dan dalam doa selepas itu kita memohon Allah mengurniakan al-wasilah kepada Nabi kita. InsyaAllah sesiapa yang melaksanakan perkara sedemikian, Nabi akan memberikan syafaat kepadanya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, mudzakarah kita pada tengah hari ini adalah dengan judul, adakah Ramadan ini Ramadan yang terakhir bagi kita? Jadi ini ialah suatu soalan yang boleh kita tujukan kepada diri kita. Bukankah kita menerima berita, ada dalam kalangan saudara-saudara kita yang sampai umurnya dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala sehari sebelum Ramadan baru-baru ini. Ada yang meninggal dunia dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala ketika bulan Ramadan pada hari Jumaat, dan seterusnya. Ada yang dalam bulan Sya'ban dan sebelumnya lagi. Jadi itu ada suatu soalan yang kita tanya kepada diri kita, yang akan kita olah, yang akan kita susun, kita terjemahkan. Macam mana kita bertindak, beramal dengan keyakinan tersebut. Baik, untuk tujuan yang tersebut, pada kesempatan yang ada pada tengah hari ini, kita akan membawa perbincangan ini kepada dua bahagian. Bahagian yang pertama ialah untuk kita mengulang kaji, untuk kita mengukuhkan lagi keyakinan kita berkenaan dengan kematian, hakikat yang akan dilalui oleh semua insan.
Dan pada bahagian yang berikutnya kita akan menyentuh bagaimana boleh kita lakukan, rebut peluang yang ada untuk beribadah ini dengan bersungguh-sungguh, sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh baginda Nabi SAW dan juga para ulama salafus salih yang telah mendahului kita sebelum ini. Baik. Ibu-ibu dan bapa-bapa sekalian, dalam surah Ali Imran ayat yang ke-185, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiap-tiap yang bernyawa akan merasai mati, dan bahawasanya pada hari kiamat sahajalah akan disempurnakan balasan kamu. Ketika itu, sesiapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke syurga, maka sesungguhnya ia telah berjaya. Dan ingatlah bahawa kehidupan di dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan bagi orang-orang yang terpedaya. Mari kita perhatikan bagaimana dalam ayat ini dimulakan dengan menyatakan, dengan menyebutkan kullu nafsin, setiap yang bernyawa, tiap-tiap yang bernyawa, tidak ada yang terkecuali, dha'iqatul maut, akan merasai mati. Jelas perkara ini, tidak ada siapa pun yang akan membangkang. Bahkan apabila kita menghadiri solat jenazah, kita akan perhatikan perkara ini, bagaimana si mati itu disiapkan dengan kain kafan, diusung masuk ke tempat solat jenazah, didirikan solat ke atasnya, didoakan kepadanya, dibawa menuju ke tanah perkuburan dan dikebumikan di sana. Baik. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, bahawasanya pada hari kiamat sahajalah akan disempurnakan balasan kamu. Dalam bulan Ramadan ini banyak majlis ilmu, tazkirah, peringatan menyebutkan terlalu besar dan terlalu banyak ganjaran yang Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka yang ikhlas dalam berpuasa. Adanya pintu syurga khusus untuk orang-orang yang berpuasa yang disebut dengan nama Ar-Rayyan. Jadi di sana nantilah akan kita terima penyempurnaan balasan atas ketaatan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Ketika itu sesiapa yang dijauhkan dari neraka dan masuk ke dalam syurga, maka sesungguhnya ia telah berjaya. Perhatikan di sini disebutkan orang yang dijauhkan dari neraka. Faman zuhziha 'anil nar. Bukankah telah kita dengar hadis yang menyebutkan pada setiap hari dan setiap malam dalam Ramadan ini adanya mereka yang dibebaskan daripada azab neraka. Wa udkhilal jannata faqad faz. Dan sesiapa yang dimasukkan ke dalam syurga, maka itulah orang-orang yang berjaya. Dan akhir sekali diberikan peringatan kepada kita bahawa kehidupan ini adalah suatu kesenangan
yang boleh melalaikan kepada orang-orang yang terpedaya. Baik. Hadirin dan hadirat sekalian, dalam ayat Al-Quran yang berikutnya dalam surah Al-A'raf, di sini kita akan melihat dan memerhatikan dan mengukuhkan keyakinan kita. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan bagi tiap-tiap umat ada tempoh yang telah ditetapkan. Maka apabila datang tempohnya, tidak dapat mereka kemudiankan dan tidak pula dapat mereka dahulukan walaupun sesaat. Merujuk kepada tafsiran Syekh Az-Zuhaili rahimahullah ta'ala, beliau menyatakan setiap umat daripada umat-umat yang ada, dan begitu juga setiap generasi daripada generasi-generasi, masing-masing ada ketetapan umur. Kita yakin perkara ini. Setiap generasi ada ketetapan umur mereka. Dan apabila telah sampai saat itu, maka terputuslah kehidupan. Terpisah daripada dunia tanpa dicepatkan atau tanpa dilambatkan. Oleh sebab yang demikian, kita mengimani perkara ini, maka jadikanlah kita dalam keadaan ready mode, standby mode. Kita bersedia atas ikhtiar usaha kita dan mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Gunakan peluang yang ada dalam bulan Ramadan ini, banyakkan doa, memohon rahmat bantuan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat sekalian, apakah yang dianjurkan untuk dibaca pada setiap malam? Alhamdulillah, semakin hari semakin banyak masjid dan surau yang menghidupkan bacaan Al-Mulk pada waktu malam. Mari perhatikan pada ayat yang kedua dalam surah Al-Mulk. Alladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu, siapa antara kamu yang lebih baik amalannya. Jadi perhatikan, Allah Ta'ala menyatakan dalam firman-Nya ini, penciptaan, kematian dan kehidupan itu adalah untuk menguji kita, siapakah yang lebih baik amalannya. Hadirin dan hadirat sekalian, perkara yang demikian kita memang yakini, kita kukuhkan kesedaran dalam diri kita. Dan seterusnya, mari kita perhatikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Ditanya kepada Nabi SAW, fa'ayyul mu'minin akyas, siapa dalam kalangan orang beriman yang paling bijak? Qala aktsaruhum lil mauti dzikra. Rasulullah SAW bersabda, mereka yang paling banyak mengingati mati, wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan, dan yang paling baik persediaannya untuk selepas daripada kematian. Ulaikal akyas, mereka itulah orang-orang yang bijak. Perhatikan di sini, kita memang yakin kita akan mati. Selanjutnya diajarkan kepada kita kebijaksanaan orang-orang yang beriman ini. Mereka ingat akan mati dan mempersiapkan diri mereka, kerana mereka tidak ada keraguan lagi perkara ini akan dilalui. Seterusnya, dalam riwayat Imam Ibnu Majah juga menyebutkan, ikthiru dzikra hadimil ladzat, ya'ni al-maut.
perbanyakkanlah mengingati pemutus kelazatan, iaitu kematian. Hadirin hadirat sekalian, mari kita lihat apa yang dikemukakan, yang dicatatkan, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kita register dalam kotak pemikiran kita, kita register dalam jiwa kita perkara ini. Yatba'ul mayyita thalathah fayarji'u ithnani wa yabqa ma'ahu wahid. Akan mengikuti jenazah itu 3 perkara. 2 perkara akan pulang, 1 sahaja yang akan bersama dengannya. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu. Fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa 'amaluhu. Akan mengikutinya siapa? Yang pertama ahli keluarganya, yang kedua harta bendanya, dan yang ketiga ialah amalannya. Yang akan pulang ialah ahli keluarga dan hartanya, dan yang akan kekal bersama dengannya ialah amalan. Baik, jadi kita nak register dalam fikiran kita bahawa inilah usaha kita. Amalan itu dilaksanakan kerana itulah aset kita yang akan kita bawa menuju ke alam seterusnya, dan dimanfaatkan peluang dalam bulan Ramadan ini untuk menggandakan sebanyak-banyak dengan sekualiti yang mungkin melaksanakan ibadah. Baik, kenapa kita berikan perhatian tentang perkara ini? Imam Ibnu Katsir pernah menyebutkan annahu man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi. Sesiapa yang hidup atas sesuatu kebiasaan tertentu, maka dia pun akan diwafatkan atas kebiasaan tersebut. Jadi sekali lagi kita menegaskan bahawa bulan Ramadan ini suatu bulan yang kondusif untuk kita melaksanakan ibadah. Suasana sangat menyokong untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi itu tidak akan terhenti bila Syawal tiba. Apa yang kita nak pupuk dalam diri kita adalah jiwa kehambaan yang akan berterusan selagi mana kita hidup. Rujuk kepada apa yang disebutkan di sini, kita akan dimatikan atas kebiasaan dalam hidup kita. Oleh sebab itu kita mengharapkan Allah mengizinkan istiqamah kita dalam bulan Ramadan ini dan diteruskan dalam bulan-bulan selepasnya, sehinggalah bertemu pada bulan Ramadan yang akan datang, dan akhir sekali sampailah kita berpisah daripada dunia ini. Baik, Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis daripada Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu. Kan tadi kita sebutkan manusia itu akan mati dalam keadaan sebagaimana dia biasa hidup. Kan kita perhatikan ada dalam kalangan guru-guru, penceramah-penceramah yang meninggal dunia semasa menyampaikan kuliah. Adanya yang syahid di dalam masjid semasa menyampaikan pengajaran kuliah. Adanya jamaah yang meninggal dunia di dalam masjid. Itu membuktikan, menunjukkan kesungguhan mereka untuk melazimi perkara-perkara kebaikan. Baik. Dalam hadis ini diriwayatkan, disebutkan bahawa yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Dibangkitkan setiap hamba itu dari kuburnya menurut apa yang ia mati atasnya. Lihat, ada keterkaitan. Apa yang kita biasa buat semasa hidup itu memberikan faktor macam mana kita akan meninggal dunia, dan bagaimana cara kita meninggal dunia itu memberikan kesan bagaimana kita akan dibangkitkan di sana nanti. Baik, hadirin hadirat sekalian, hal ini membawa kepada kita untuk memerhatikan apakah anjuran Al-Quran. Al-Quran menganjurkan kepada kita untuk bersegera dalam amal kebaikan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 148, firman Allah Ta'ala, fastabiqul khairat. Oleh itu berlumba-lumbalah kamu dalam mengerjakan kebaikan.
Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi menyebutkan, Nabi bersabda kepada kita, jadilah kamu di dunia ini seperti orang yang asing ataupun musafir. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, apabila kamu berada pada waktu petang, janganlah kamu tunggu sehingga pagi. Dan jika kamu berada pada waktu pagi, janganlah ditunggu sehingga petang. Gunalah masa sihatmu sebelum masa sakitmu, dan gunalah masa hidupmu sebelum waktu matimu. Maka kita dengan rangka kefahaman tersebut, dalam bulan Ramadan ini, jangan lepaskan peluang, kerana belum ada kepastian kita akan bertemu dengan Ramadan yang seterusnya. Baik. Hadirin dan hadirat sekalian, alhamdulillah di Indonesia ada kumpulan nasyid yang mengalunkan nasyid ini, yang intipatinya diambil daripada hadis Nabi yang menyebutkan rebut 5 perkara sebelum 5 perkara. Apakah itu? Igtanim khamsan qabla khamsin, hayataka qabla mautika, wa sihhataka qabla saqamika, wa faragaka qabla syughlika, wa shababaka qabla haramika, wa ghinaka qabla faqrika. Rebutlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Hidup sebelum mati. Sekali lagi lihat, susun atur dalam hadis ini dimulakan dengan peringatan tentang hidup dan mati. Maka hidup ini adalah modal bagi kita untuk mengabdikan diri kepada Allah. Berikutnya, sihat sebelum sakit. Waktu kita sihat ini, gunakan sungguh-sungguh peluang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum tentu bila kita sakit nanti kita ada semangat riang yang sama untuk beribadah. Ya. Gunakan waktu lapang sebelum waktu sempit, muda sebelum tua, dan kaya sebelum miskin. Baik, menyebut tentang muda sebelum tua ini, pernah ada suatu nasihat yang dikemukakan, ditujukan kepada para pemuda. Latihlah diri untuk membanyakkan ibadah ketika muda, pada waktu masih ada kekuatan tubuh badan. Kerana kalau nak ditangguh sampai kepada suatu masa lanjut nanti, mungkin pada masa tersebut kita ada niat dan kesungguhan, tetapi tidak ada lagi kemampuan pada masa tersebut. Maka latih diri untuk membanyakkan amalan semasa masih kuat dan masih muda. Baik, hadirin dan hadirat sekalian, tadi kita telah sebutkan foundation rangka kefahaman kita dalam meyakini hakikat kematian itu, anjuran-anjuran untuk kita menggunakan kesempatan yang ada, tidak bertangguh-tangguh. Maka di sini mari kita lihat apakah panduan yang ditunjukkan oleh baginda Nabi SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi disebutkan, ayyus sadaqah afdal? Qala sadaqah fi Ramadan. Sedekah yang paling hebat, paling baik, paling utama jika dilihat dari sudut masa pelaksanaannya adalah pada waktu Ramadan. Jadi pada hari ini hari yang ke-16 jika mengikut takwim yang dikeluarkan oleh pihak Mufti Wilayah Persekutuan, mengikut kiraan 29 hari untuk tahun ini, tetapi masih lagi tertakluk kepada pengumuman Syawal yang akan diadakan nanti. Tapi kita boleh kira dah, kalau 29 hari, hari ini dah hari ke-16, maka 13 hari berbaki. Mungkin duit kita ada, kita boleh sumbangkan pada bulan Syawal, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, tetapi nilainya tak sama dengan sedekah dalam bulan Ramadan. Jadi boleh rancang untuk kita sediakan sedekah dalam bulan Ramadan ini. Yakinlah tuan-tuan sekalian, bila kita ikhlas beribadah, bersedekah kepada Allah,
Allah Maha Adil dan Allah Maha menghargai ibadah para hamba-Nya. Bagi yang berpendapatan sederhana, nilaian yang dia keluarkan untuk sedekah, insya-Allah Allah Ta'ala akan nilai dan terima, akan balas. Begitu jugalah dalam kelompok-kelompok yang lain, masing-masing akan menerima balasan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kita memanfaatkan teknologi yang ada pada hari ini. Kalau perasan, ada sebahagian pihak perbankan, pihak bank yang mempromosikan kita boleh plan donation itu disalurkan pada waktu malam-malam dalam bulan Ramadan, pada akhir 10 akhir dalam bulan Ramadan ini, yang boleh dimanfaatkan. Mungkin kalau secara manual ni kita tak teringat, maka kita dah siap-siap dah, biar sistem tersebut yang akan mengalirkan sedekah kita pada malam 10 yang terakhir dalam bulan Ramadan ini. Baik, hadirin dan hadirat sekalian, sebuah hadis lagi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ini mengajar kepada kita apa yang ditunjukkan oleh baginda Nabi SAW. Nabi ialah manusia yang paling pemurah. Kemuncak sifat pemurah Nabi pada bulan Ramadan. Perhatikan, Nabi dah memang pemurah, bahkan kemuncaknya dalam bulan Ramadan. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad, kita cuba untuk mengikuti tunjuk ajar baginda ini. Nabi dah tunjukkan, maka kita ikut, ya? Kita mengambil peluang dalam bulan Ramadan ini. Bulan-bulan biasa dah baca Quran dah, maka bulan ini banyakkan lagi bacaan Al-Quran. Bulan-bulan sebelum ini dah sedekah dah, maka bulan-bulan ini gandakan lagi. Sebagaimana yang telah ditunjukkan dalam hadis ini, kemuncak sifat pemurah Nabi adalah dalam bulan Ramadan. Nabi sangat pemurah dalam hal kebaikan daripada angin yang bertiup kencang. Baik, hadirin dan hadirat sekalian, sebelum kita mengakhiri tazkirah ataupun muzakarah pada tengah hari ini, pada waktu zuhur ini, marilah kita perhatikan apakah yang telah ditunjukkan oleh para ulama kita. Di sini kita akan menyebut secara khusus apa yang ditunjukkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Mazhab Asy-Syafi'i, imam yang memahami hukum hakam dalam agama Islam ini, yang memahami maqasid syariah, yang meneliti segala dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Bahkan Imam Syafi'i ini dirujuk sebagai perintis dalam ilmu usul al-fiqh. Baik, bagaimana manifestasi Imam Asy-Syafi'i dalam bulan Ramadan ini? Diriwayatkan bahawa Imam Syafi'i mengkhatam bacaan Al-Quran sebanyak 60 dalam bulan Ramadan. Dalam arti kata 30 hari dalam bulan Ramadan, maka setiap hari itu 2 kali khatam Al-Quran. Dan ada juga disebutkan bahawa diri khatamkan bacaan itu di dalam solat. Perhatikan, Imam Syafi'i pasti memahami, pasti telah membaca, meneliti, membincangkan segenap dalil yang ada. Mungkin ada perkara lain yang boleh dibuat dalam bulan Ramadan, tetapi Imam Syafi'i telah membuktikan, menumpukan kepada bacaan Al-Quran. Baik. Begitu juga yang disebutkan berkenaan dengan Imam Malik. Tadi kan Imam Syafi'i, ya, mazhab Syafi'i, kemudian Imam Malik. Disebutkan bahawa Imam Malik apabila tibanya waktu Ramadan, Imam Malik meninggalkan bacaan hadis, meninggalkan mujalasah ahli ilmi,
dan menumpukan pada bacaan Al-Quran secara melihat kepada mushaf. Maka perhatikan bagaimana contoh-contoh tauladan yang sangat hebat yang boleh kita jadikan panduan bagaimana kita boleh isi masa kita dalam bulan Ramadan ini dengan ibadah-ibadah yang khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi akhir kalam kita rangkumkan semula bagaimana pada permulaan tazkirah pada hari ini dengan tajuk yang diberikan, adakah Ramadan kali ini Ramadan yang terakhir. Kita mulakan dengan menegaskan rangka kefahaman kita bahawa setiap insan akan mati. Ajal yang akan tiba nanti tidak akan dilewatkan, tidak akan dicepatkan walau sesaat. Hidup dan mati ini adalah ujian daripada Allah. Orang yang paling bijak adalah orang yang banyak mengingati kematian dan beramal bersedia untuknya. Kemudian nanti bila kita mati, 3 perkara akan ikut kita ke perkuburan, iaitu ahli keluarga, harta dan amalan. 2 dari itu akan balik, yang tinggal dengan kita adalah amalan kita. Seterusnya disebutkan kita akan dimatikan sebagaimana kebiasaan kita hidup dengan rahmat Allah Ta'ala. Kita mohonkan sedemikian, maka banyakkan, biasakan diri, lazimi, konsisten dengan ibadah kepada Allah Ta'ala bulan Ramadan dan seterusnya selepas bulan Ramadan nanti. Dan nanti kita akan dibangkitkan sebagaimana kita dimatikan. Seterusnya kita nyatakan bahawa perlu bersegera dalam amalan kebaikan, jangan ditangguh lagi. Kemudian kita sebutkan tadi juga, rebut 5 perkara sebelum 5 perkara. Sebelum kita mati, masih hidup, sebelum mati rebut peluang hidup itu tersebut. Masa muda sebelum tua, masa sihat sebelum sakit dan seterusnya. Dan kita juga menyebutkan antara benda yang disebutkan dalam hadis adalah sedekah paling afdal dalam bulan Ramadan. Mungkin duit kita banyak, kita boleh sedekah bulan Syawal, bulan Zulqa'dah, tetapi darajatnya tak sama sebagaimana sedekah dalam bulan Ramadan, maka rebutlah peluang tersebut. InsyaAllah, hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.